Assalamualaikum semua, apa khabar? Okey, hari ni saya nak tunjuk macam mana saya buat speed controller daripada barang yang saya beli dekat Shopee dan barang-barang yang ada yang beli dekat kedai elektrik di sinilah. So apa yang saya beli ialah saya beli satu soket top plug. Lepas tu saya beli wire. Okey, lepas tu saya beli plug. Lepas tu beli box housing box 2 geng. Saya beli juga speed controller yang berharga lebih kurang RM16 di Shopee. Okey, so saya pasang. Ni incoming ni output lah, input output. So dia ada tulis tu live, neutral. So dia tak ada earth lah. Okey, jadi saya dah pasangkan. Saya buangkan bahagian dalam punya yang mengganggu dia masuk ke dalam terus. Saya masukkan dalam. Saya tebuk lagi dekat sini. Dan saya ikat dia dengan kabel type. Ini lepas tu saya akan tutup dengan blank cover ni lah. So di sini saya pasangkan lah. Sini kemaskan. So dah kemas. Kita test dulu So kita nak test. Adalah paling slow.